Antara gold bar 50 gram ataupun 100 gram, mana lebih baik? Desain bunga emas ini adalah berketurunan 999 ataupun 24 karat. Ia adalah merupakan desain public good. Gold bar 50 gram hari ini harganya sekitar RM24,000. Manakala gold bar 100 gram ini harganya sekitar RM48,000. Jika kita buat perbandingan dari segi separate value gold bar 50 gram ialah 7.5%. Manakala gold bar 100 gram separate value dia ialah 7%. Seperti mana kita tahu, semakin besar item yang kita ada, dan lagi cepat kita dapat keuntungan. Jadi, dari sudut keuntungan, gold bar 100 gram ini memberi keuntungan yang lebih berbanding gold bar 50 gram. Tetapi, jika matlamat simpanan tuan-puan hanya memerlukan sekitar RM20,000, item yang terbaik adalah 50 gram. Ia adalah saiz yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Mudah untuk tuan-puan jual dan juga mudah untuk tuan-puan pajak. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk link video atau boleh klik di bio, saya bimbing sebaiknya.